Korang nak letak barang tapi tak tahu nak letak dekat mana? Dekat depan warna ni kita ada storage box daripada Utan Kintab. So korang boleh tengok video ni sampai habis tau. Kita orang punya storage box, kita mempunyai dua version size. Kita ada size 30 liter dan kita ada juga size yang paling besar adalah 56 liter tau. Okey, untuk kita orang punya box, untuk box kita ada yang tak ada handle yang macam tengah warna tunjuk sekarang. Tapi kalau korang nak yang ada handle, korang boleh belilah yang ada handle. Dan kalau korang nak bawa benda berat-berat pun senang untuk bawa. Dan untuk kita orang punya storage box, dia untuk lapisan bahagian atas dia mempunyai papan wooden tau. Kalau korang nak tanya untuk dia punya material, dia punya material yang kita pakai adalah premium plastik tau. So dia memang tebal. Dan jangan risau, untuk bahagian dalam dia punya kompartmen dalam memang sangat-sangat luas tau. So kalau korang nak letak barang apa-apa pun korang boleh letak. Dan untuk kita orang punya box, dia ada dua versi warna saja. Kita ada warna white dan kita ada juga untuk warna black tau. So yang mana yang berminat, yang mana letak barang-barang keperluan korang boleh letak dalam kita orang punya storage box tau. So yang mana berminat, korang boleh tekan beg kuning dekat bawah. Dan jangan lupa korang boleh tekan button follow tau. Bye.